Dia benda ni sama dengan ni, kalau nak bagi contoh lah. Contoh lain lah kan. Macam main busa kan. Main busa mu tak situ tubik. Maknanya mu tak empathy lah. Maulah nak Kita main bayar lah. sama. Kita kahwin lama dah benda ni. Kahwin nak warga lah. Bayar sama. Tapi mu tak situ tubik. Mana ada maknanya. Empathy mana? Apa mu tak si keeper. Mana lah kau kan. Lepas tu si keeper, lepas tu mu suruh orang sama keeper macam. Musuh orang sama. Keeper aja. Bila kita suruh macam marah dah. sekali dua kali tak apa lah bro. Benda ni. Tapi ada lagi. Masih ada lagi. Dia kita ni malu untuk buat baik. Lepas tu kita bangga buat jahat. Yang tu aku paling yang tu aku paling rasa nak marah yang tak puas hati dengan lihat lagu tu. Okey, kalau bagi kawan pula seterusnya kawan nak ke tengah ke adalah kawan nak ke tengah ke adalah macam benda ni kau nampak lah ni. Kau rasa dulu tak ada nampak sangat benda ni. Macam kita ni terlalu cepat untuk melatah lah bagi kawan. Gapo-gapo isu kita mesti nak masuk campur, nak komen, nak beri pandangan apa semua. Tambah lagi isu viral gitu. Lagi tambah lagi isu viral. Bagi kawan ada benda hak kita boleh nak bagi pendapat, tapi kan dia kita lah ni lah, kalau bagi kawan kita lah ni kita banyak ramai orang hak nak bagi pendapat, tapi kita tak suka nak dengar pendapat orang lain juga. Kita banyak orang gitu. Kita nak bagi pendapat kita ni macam, tapi kita tak dengar orang lain punya pendapat. Kita rasa kita tu paling betul lah. Maknanya benda tu tak boleh lah. Maknanya nak bagi pendapat ni sebenarnya patutnya kita kena lagi berhati-hati sebenarnya. Pendapat kita ni sebenarnya kalau lagi-lagi untuk orang umum benda tu kita kena fikir betul-betul dulu sebelum kita nak bagi pendapat. Sebab dia nampak bodoh. Kadang-kadang mu nak bagi tu mu tak ada tak ada pengetahuan kan sangat pun benda tu. Tapi mu nak bagi pendapat. Kalau mu nak bagi tu, nak bagi juga dari pandangan mu boleh, tapi mu kena dengar orang hak nak betul ke apa semua tu Ni kita tak saya dengar kalau kita punya. Kita nak kita punya. Jangan melatah maknanya gapo-gapo kita nak komen. Lepas tu cepat pukul rata macam ni. Macam-macam ada kau tengok baru ni pun. Kalau tahu DJ Cik Pia, kalau kau tak silap lah ni. Dia buat TikTok, dia jual barang tak silap aku. Lepas tu you menangis. Lepas tu orang komen. Lepas tu orang komen. Tak cukup lagi ke duit buat DJ? Maknanya, mu tak payah. Tak ada cara. Ni pun, maknanya tak payah. Tak ada cara pun. Dia jual tudung time tu. Rasanya lah. Mu ni tak ada macam, mu cepat sangat nak komen benda tu. Tak perlu, maknanya tak ada keperluan pun tu. Kalau tak ada benda baik pun nak buat tak payah. Dia nangis nak gora ada cara nak gora. Dia nangis maknanya kesian kot maknanya orang cari rezeki benda buat tapi kes dia nangis tu sold out hari tu. Mungkin lah jadi ni. Dia pun bijak juga angkru ada benda. Esok dia masuk konti Esok dia masuk konti tu. Dia cerita lah. Dia kata tak ada dia modal nangis sold out lah. Tu rezeki dia. Orang tu ni dia tu. Dia akan dapat rezeki balik. Tapi benda tu lah kalau nak ke tengah ke. Jangan kita ni cepat sangat nak komen. Benda-benda nak ngatur orang. Benda gitu lah. Kawan pernah alami benda ni. Dulu kawan ada duduk. You kawan lah. Time kita. Dan degree kan? Kita tak ada common sense lagi lah. Aku pernah duduk dengan sayang aku. Duduk kantin lah. Dekat kantin maknanya dewan makan lah. Duduk dewan makan. Kita duduk tu. Tak ada benda pun. Maknanya dah habis makan pun. Kita tengok orang lalu-lalang.
Kita tengok lari-lari. Semua orang tu tak kena. Kita akan komen semua orang ni. Oh, dia Kita ni. tu maksudnya demo sekali lah. Kawan lah. Orang nak kawan. Semua benda tak kena dengan orang ni. Benda tu, kepala kita tu buruk lah. Kita punya pemikiran tu berat lah. Kelas lah. Kelas kedua. Kelas kedua, kelas ketiga agak lah. Macam kan, tengok orang baru siapa naik motor kan. Badan besar kata. Oh, nanya akan motor. Benda tu ayah bom ayah ni. Tak perlu komen. Tak payah. Biar je. tak perlu. Kita kena jaga mulut kita ni cepat sangat. Dia ni pakai tudung sengit sikit kan. Kena. Ni semua kena. Semua tak ada betul. Kita lah betul. Masalah kita tu. Jangan. Kita kan kita sengit juga lah. Kalau kita. Kita tengok sekarang orang. Bak kata ayah kawan kalau jenis apa ni semua tak kena dengan orang tu kan. Maksudnya tengok dia tak kena, tengok orang ni tak kena. Dia masalah hati. Masalah hati lah. Dia bukan masalah minda kita kan. Dia benda tu dari hati. Kita judge orang lah. Kita judge masalah hati. Itu orang sebenarnya salah hati lah. Tapi hati macam demo ayat tadi. Hati busuk lah. Kalau kita hati busuk. Lebih kena orang ni. Hati-hati. Kalau macam ayat tadi betul lah. Pasal pendapat nama pun pendapat. So kalau kita kata contoh. Ni pendapat kawan. Maknanya sama ada betul atau salah belum tentu betul, belum tentu salah lagi. So luahkan je lah pendapatmu tu ke apa. Tapi bila contoh ada orang yang lebih berpengetahuan daripada mu, dia pun ada pendapat yang topik yang sama tapi pendapat yang berbeza. Kita tak boleh tegak ke pendapat kita benar. Maksudnya kita kena dengar juga. Contoh orang tu lebih berpengetahuan dan dia ada fakta benda tu. Tak boleh nak tegakkan benar yang basah. Melainkanlah kita punya pendapat tu dah memang tahu sahih pendapat kita tu. Boleh nak ada satu orang panggil apa? Perdebatan. Kalau pendapat kita tu pun belum tentu sahih ke apa, just luahkan je lah. Tapi benda tu bagus lah. Mu luahkan pendapatmu. Jangan sipir lah. Kalau mu tak luah, sampai bila mu nak tahu kebenaran pendapatmu tu. Bila jumpa dengan orang lebih berpengetahuan, ada tahu kebenaran pendapat tu, dari situ, ya ke? Baru tahu. Gitu lah. Cuma bila jadi perbincangan yang baik lah. Betul. Cuma bila saya mau ayat pasal pendapat kan. Aku teringat kerja kat tempat kerja ni. Dia ada kisah ni kecil pasal beli kereta lah. Keperluan beli kereta ni. Macam mana? Ya, ayat tu betul. Macam cara dia ayat tu betul lah. Sebab dia, bagi dia macam kereta ni tak perlu mahal apa kan. Hanya mengikut keperluan kita. Betul. Maksudnya kalau rasa macam ada kereta molek boleh jalan lagi. Lepas tu kalau macam kita rasa macam boleh nak pergi buat kerja, beli kereta murah-murah lah ya. Macam setuju lah masih kecil. Cuma sore lagi ni masih tak setuju. Macam sore hari ni macam tak setuju. Sore lagi ni macam nak beli kereta. Dia nak beli kereta macam bukanlah kereta tu mahal. Dia mampu je nak beli dengan gaji dia. Cuma macam dia ada dah kereta. Cuma kereta tu kereta lama. Dia masih nak upgrade lah. Jadi macam ada sore lagi tu lah pendapat dia ya. Bagi dia bukan macam dia beri pendapat. Tapi dalam masa sama macam dia nak suruh orang tu setuju dengan dia. Faham tak? Dia macam style gitu. Nak suruh orang tu beli kereta dia bagi pendapat tu. Bagi aku bagi aku betul. Dia ayat tu memang betul dari segi bukanlah komersial, dari segi kalau kita financial kita ni memang kita kena tengok gitulah sebenarnya. Beli ikut keperluan. Maksudnya bukan ikut keperluan, maksudnya beli macam bagi dia ni kereta hanyalah point A ke point B. Kemampuan. Macam ikut kemampuan. Bukan maknanya sore lagi tu mampu, cuma macam perlu kau beli gitu. Cuma bagi jatuh sore lagi tu dia ayat macam point A ke point B lah. Macam betul lah ayat. Tapi bagi aku setengah hari ni dia tengok cara lain. Dia bukan tengok setakat point A ke point B. Mungkin dia nak reward diri dia, okay?
Reward dia dengan kerja letih nak beli kereta molek sikit. Jadi bagi aku macam benda tu tak ada masalah lah ke. Cuma sorry hari ni macam dia beri pendapat dia betul dah bagi aku, cuma dia lebih agresif. Kalau boleh orang tu setuju dengan dia. Gitulah. Jadi macam kalau soal kereta memang kena banyak faktor. Tak betul boleh lah. sekadar point A point B je. Point A point B lah. Dia banyak faktor lah kan. Macam selagi memang monthly commitment boleh, tapi benda lain lagi maintenance apa semua tu, protect apa. Cuma ada setengah orang tu dia mampu, cuma sebenarnya tak perlu, tapi dia sekadar nak reward. Bagi aku tak ada masalah lah. Kalau dia mampu kan. Mungkin juga selain daripada dia nak reward, mungkin juga dia fikir aku nak beli hak ni sebab aku memang plan nak pakai lama. Gitu. Ada juga. Ada juga. So dia tahulah financial dia sendiri kan. Kita tak boleh nak judge. Okay gitu. Cuma kalau dia sekadar nak pendapat, betul lah. Cuma dia tu salah dia tu bagi aku lebih agresif lah. Macam dia nak suruh beli hak apa dia beri pendapat dia lah. Gitu. Bagi aku lucu lah. Lucu lah. Setengah hari ni ada dia bila dia debat. Dia bukan debat secara nak menang. Dia lebih debat nak menang. Bukan debat nak beri pendapat. Sekadar beri pendapat. Cari penyelesaian Bukan nak cari penyelesaian. Dia nak dia menang. Dia nak menang. Dia nak orang suruh ikut dia. Tu mentaliti. Bagi aku mentaliti setelah berdua kot lah kan. Dulu gitu. Tu lah. Saya ingat lah kot. Tapi ni pasal debat-debat kalau saya mau buang yang itu pasal pendapat ni gapo hak demo boleh gapo hak demo boleh kesimpulan gapo ni hak kahwin apa kalau dengan itu ni dia berbeza sikit. Ya betul. Dia berbeza sikit. Kita beri pendapat kita, tapi bila you beri pendapat dia, kita kena seolah-olah macam walaupun kita dari sudut hati dalam kita ni kita tahu tak pun ataupun tak macam tak setuju tapi jangan ni dia ada menang. Biar menang sebab dia ada ego dia kan. Betul. Orang tua ni bukan maksud mak ayah kita maknanya orang yang lebih tua daripada kita dia ada ego dia tu. Sebab dia hidup lebih lama Yalah. Betul. Jadi kalau dengan saya tu aku bukan ada debat, aku memang ngalah lah. Aku baru tadi isu pasal dia abang dia Kelantan. Dia mari sini. Dia duduk hotel, dia nak pergi hospital Selaya. So dia pun maknanya dia bukan duduk sini kan. Dia mari ni nak melawat di hospital Selaya. So bila drive tu, bawa dia pergi hospital Selaya tu. Dia kata, KL ni lagu mana lagi cara? Kena tambah jalan atas dah. Kau pun kalau tambah jalan atas daripada dulu lagi jalan atas ni duk buat. Dia kata kita duk sini kita nampak lah duk projek duk buat jalan atas ni maknanya highway hak tinggi lagi kan. Jadi ada baru kau pun ada MRR2 suka SUKE tu Duke baru-baru tu dia kalau abang kita tengok tinggi tu nak atas tu tinggi dak paling atas dah buat nak atas lagu mana lagi tapi masalah dia lebih pada public transport benar sebab public transport tak cekap mana kereta hak berlambuk hak tu punca jam parah kereta banyak penduduk padat tapi kalau public transport memang cekap memang function betul-betul boleh pergi mana-mana yang public transport kereta akibat kurang sikit atas jalan raya tu lah cara kalau nak buat jalan atas ni bukan senang nak tutup jalan hak sedia ada tak boleh kena pergi buat jalan hak tepi-tepi sikit kena tebih hutan ke apa lagi kata ya tapi kalau public transport dia kata pula public transport kita bukan orang lain negara lain pun Singapura orang kita tak mesti naik public transport dia kata gitu. Lepas tu dari hati kawan ni orang kita kau orang KL. Kalau orang KL memang ramai naik public transport. Pagi jam dah. Kena tunggu giliran ke apa Dia maksud orang kita tu mungkin je keseluruhan orang Malaysia. Orang Malaysia jam KL je. Maksud kawan public transport tu di KL je. Dalam hati kawan Tapi kawan macam tak apa. Dia tua pada kita.
kita bila kita kahwin pun oh yalah agak kita bukan orang Singapura. Kami setuju je lah. Kalau kahwin lebih-lebih takut dia tak bayar lagi. Betul juga. Betul juga. Betul dah tindakan Remo tu. Dia kepentingan Remo dibayar tu. Bukan menang. Bukan menang tempat. Takut kata, budak ni nak dengar pendapat dia tak bayar. Pusing Tapi tu pun, tu ayat tu maknanya kita jangan, kita nak beri pendapat tapi kita tak dengar pendapat orang. Kena terima juga lah. Mungkin kita ada stand kita lah. Tapi benda tu, bila kita berbincang ni, kita boleh fikir lah, lebih fikir lebih matang lah, lebih betul lah kan. Daripada kita duk stand kita punya, lu fikir kita. Nanti kita jadi shock sendiri lah. Shock sendiri, betul. Jadi kalau ada lagi sikap-sikap lain. Mentaliti ada lagi. Adi ke Gu? Mentaliti lagi tahulah ni ramai orang buat tapi aku rasa parking OKU. Parking OKU, okey. Banyak parking OKU yang disediakan tu, aku ada nampak orang parking. Banyak kali juga lah aku nampak parking tapi bila tubik tu nampak tak ada. Tak OKU lah. Tak ada OKU lah. Bagi aku kena berubah sikit lah. Mungkin macam dia pentingkan diri lah. Sebab mu macam sihat. Parking lah tempat biasa. Tu biar kau memelukkan lah. Memang tempat tu untuk memelukkan. Dan memudahkan kerja orang lain. Jangan macam, mungkin dia rasa macam sebab dapat kosong semua korang OKU ni. Parking OKU ni dapat kosong semua. Jadi macam parking je lah sini. Kita tak tahu mungkin lepas ni ada orang OKU nak mari korang. Kita mana tahu. Nak guna parking tu. Kita tahu kan. Kita tahu. Walaupun memang kita tiba-tiba kan. Walaupun macam mungkin kita pergi 4-5 kali kita pergi mall tu. Tengok macam kosong semua. Lepas tu kita pun lah kali kena gitu kita parking. Tapi kita tahu hari tu mungkin ada orang nak mari. Orang OKU nak mari. Sebab OKU macam guna kursi roda ke. Kaki patuh ke apa. Siap kalau jauh. Parking. Memang tempat tu dia khas dah. Kalau kita bukan OKU, jangan minta jadi OKU. Gitulah. Sebut pasal parking OKU Rasa tak parking OKU dengan parking kita dia ada beza ke apa? Dia ada beza ke apa? Ada rasa? Maksudnya? Sebab aku jarang nak parking kat OKU. Aku tak rasa. Dulu sebut asal pakai OKU dulu tapi kahwin tak buat semua. Kahwin pernah juga buat sekali dua gitu parking kat parking OKU sebab nak urgent. Lepas tu cepat tubik parking tu. Lepas tu ada satu kalau rajin tengok satu iklan pasal parking OKU ni. Iklan tu JKM buat rasa. Iklan tu JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat Dia buat iklan tu start situ lah kawan sedar yang tak boleh. Start situ lah kawan ubah mentaliti kawan. Memang start situ, daripada itu tak pernah dah parking OKU. Walaupun tak ada parking, lalu lepas parking OKU pun tengok kelih jeling lah, tak masuk pun. Sebab dalam iklan tu dia tunjuk beza parking OKU dengan parking biasa ni, keluasan dia. Parking biasa muat-muat asal kereta. Parking OKU ni dia akan ada lebih sikit dari kotak tu. Maknanya kotak dia besar. Besar betul lah. Sebab contoh orang OKU tu dia berkursi roda untuk memudahkan dia keluarkan kursi roda dia tu daripada kereta bagi ada ruang. So iklan yang kau tengok tu pasal kursi roda tu lah. Dia pergi supermarket. So dia parking OKU, dia OKU Lepas tu ada orang ni dia parking dari kotak OKU kot. Maknanya sebelah OKU gitu lah. So bila dia nak balik, dia ada emergency tak ingat dia ada cerita dia. Tapi dia ada emergency yang perlu balik segera kat rumah. Sebab mak dia kot sakit gitu. Dia tak boleh masuk dengan kursi roda tu, tak muat. Dia tak boleh masuk. Sebab ada orang parking luar macam parking double gitu. Luar kereta gitu. Tu mengganggu lah. Sebenarnya parking tu untuk kereta, maknanya khas untuk orang
OKU lah pakai cukup-cukup untuk 2 butir kereta. Ni dia teruk ogok masuk lah. Itu seingat kau gitu lah lebih kurang iklan tu. So kau pun jadi tersentak lah bila tengok iklan tu. Tak boleh lah lepas ni. Tak boleh pakai OKU. Ni memang khas untuk OKU lah. Gapo-gapo emergency kita tak tahu kan. Dia ada kesulitan ke apa. Susah lah untuk dia nanti gitu. Betul. Dia lebih menyusahkan orang lain. Ya. Betul lah. Ya sebenarnya benda ni macam empati lah kan. Katanya. Kita kena lebihkan empati lah. Fikir Kita kena kita. fikir kita di tempat tu. Baru kita rasa lebih Memahami. faham lah, memahami. Benda ni sama dengan ni kalau nak beri contoh lah. Contoh lain lah kan. Macam main busa lah kan. Main busa mu tak situ beg. Maknanya mu tak empati lah. Kita bayar sama. Kita kahwin lama dah benda ni. Kahwin nak mewawarkan lah. Bayar sama. Tapi mu tak situ beg. Mana ada maknanya. Empati mana? Lepas mu tak si keeper. Banyak lah kau kan. Lepas tu tak si keeper. Lepas tu mu suruh orang sama keeper macam. Suruh orang sama. Keeper macam. Bila kita suruh macam nak marah dah. Sekali 2 kali tak apa lah bro. Ya. Kawasan lah. Mojo kau aja keeper kau. Kau dulu keeper UiTM tu. Kalau memang ada kekurangan ke apa, kita faham lah maknanya aku sakit lagi kau. Aku tak nampak mana kau. Tak apa kita faham. Kekurangan kau kalau kau keeper tak ada orang nak assist. Tu kekurangan kau. Ataupun orang nak score. Kekurangan tim lah jadi. Tapi seingat aku time kat UiTM hok main kat luar ke. Kerek juga aku keeper time tu. Ya, tak ada orang masa tu. Lagi lah tak ada orang tu. Lepas aku ada sekali aku macam ngamuk juga. Aku tinggal Pak Keeper tu. Aku dengar-dengar. Aku tak apa mampu lah kata. Tak ada keeper belakang. Lepas tu ada seorang ni keeper. Tapi benda tu macam ni lah macam. Kadang-kadang kita main suka-suka pun. Maknanya kalau mu kata aku tak pandang keeper. Lepas mu ingat aku ni pandang benda ni. Aku rasa asal daripada tak pandang. Try lah 2-3 kali kita nampak mu ada participate dengan keeper. Tak apa lah. Kita pula lah. Komersan juga lah benda ni Benda ni komersan lah. Dia dulu next kalau demo ada. Ada kecil-kecil lah. Kalau tak suruh banyak sangat sebab hak ni pasal macam sapah tu juga kan. Kalau dulu kita kau perhati banyak benda ni jadi. Lo ni kau tak perhati sangat sebab jarang masuk kedai gitulah ni. Sebagai contoh kedai macam KFC dengan McDonald dia ni. KFC dengan McDonald kan dia ada plastik dia. Kalau kita makan di table pun dia mari dengan macam beg kertas gitu. Tak? Lepas tu contoh bekas fan price tu kan kotak kertas gitu kan. Kalau di restoran macam kedai tong je tu pinggir. Jenis KFC McD ni. Kalau dulu masuk je. Lah ni tak boleh kita boycott lain-lain kita boycott. Kalau dulu masuk je. Kita tak ada table nak duduk tapi bila tengok table kosong tu tak ada dah tapi atas meja penuh dengan kertas apa tu semua. Memanglah kadang tu kalau orang fikir tu kerja orang KFC tu lah. Tapi tak pun sebenarnya dia pun tak ada F&B ni busy Kalau kerja F&B ni tak ada. So kita makan tu kita sendirilah buat. Tak nak tinggal makan sudah ada tinggal atas meja gapo sepa. Mengganggu orang lain baru masuk nak duduk kat table tu tak jadi macam tak boleh nak duduk sepa. Tak kira tugas orang baru masuk tu nak kena kemakan benda tu. Tu lah. Dulu kau nampak ketara sangat. Apa orang ada beci nak makan kira beli buku makan ke rumah gitu lah. Tu salah satu contoh lah. Tapi lah ni tak tahu kau tak berhati lah. Kau boycott tak masuk.
Kena read the room jugalah. Baca-baca ni lah. Benda aku rasa aku perlu berubah. Masih makan kat KFC ke apa ke. Dia jadi macam tabiat. Tinggal gitu. Kita dah biasa kan. Dah biasa. Lepas tu macam bagi kita macam mentaliti macam kita kat kedai makan ke. Kedai makan kerja akan buat. Gitu. Kerja akan buat. Sebab kita mungkin sama dengan kedai makan biasa. Sebab kedai makan biasa pun kita tinggal gitu ke. Pinggir ke apa ke. Pinggir apa ke. Tapi at least kalau kedai makan tu payah sikit kita nak akak letak kat dapur ke. Hak tu memang macam tak apalah. Tak apalah. Tapi at least kalau paling kelas pertama mu susu pinggir sampai kelas pertama lah. Macam mu stopok macam bekas-bekas kena tu setelah pinggir atas tu hak lain tu mu letak biar kahwin susu. Susu lah. Maksudnya macam mu susu macam kita makan ni kan kadang-kadang ada jenis paku ni jenis ada sisa-sisa lagi mu stopok susu pinggir tu sisa-sisa tu bau-bau tu pinggir susu macam memudah ke kerja orang lain lah. Kerja tu mari akad gitu lah. Tapi waktu kelas pertama tu memang kelas pertama memang jarang dah nak jumpa. Aku sendiri pun tak buat gitu. Kena air korek aku sendiri pun. Ada makan tinggal gitu lah tak. Lagi-lagi ada kedai macam KFC ke apa. Tu kena berubah sikit. Ngebek-bek kertas ke apa. Terabu banyak-banyak gitu kan. Sebab kan banyak benda-benda macam kalau nak tak sah pun ada bekas plastik tu ke apa kan. Yalah kalau dekat apa macam apa kata KFC ke apa semua tu lah kan. Dia panggil ke apa benda ni? Restoran fast food lah kau panggil restoran fast food lah gitu. Restoran fast food ni bagi kawan kalau macam read the room juga maknanya tengok situasi juga kalau mu nak tinggal apa maknanya at least mu kemah molek ataupun mana masa tu memang tak ada orang tak busy mana tak apa lah sikit mu nak tinggal ni macam kalau benda tu apa ni ramai orang sibuk tolong kita kemah kita lalu tak apa maknanya sebab kita nampak orang akan masuk masuk benda tu ni lah kena tengok situasi juga kalau bagi kawan tapi jangan ada kawan ada sign kawan dia tak tahu lah dia bagus ke tapi nampak melebih lah kita macam kita tak habis makan lagi dia dah siap susung akak lah tapi macam fast food tu kan macam fast food tu sebenarnya mudah lah sebab bagi kawan sangat mudah sebab bila dah dapat order tu dia biasanya sekali dengan tray tu lah. So waktu mu makan asing ke keluarkan daripada tray tu. Bila dah habis tu mu selonggok ya kalau mu tak susun pun mu selonggok di atas tray tu mu bawa tray tu pergi cuah dalam tong. Tong dia kan. Settle. Tapi tak ramai orang buat benda tu. Sebab kawan pernah macam kawan kejadian hak dulu. Bila masuk tu, nak duduk mana? Tapi bila kita tengok meja hak bersepah walaupun kosong, kita rasa macam tak siap aku duduk situ. Ada rasa macam tu. Kita nak duduk biar table clear lah. Gitu lah. Okay, lepas order ni lepas Rubik je bisa ni dia makan tengok fast food bersih lah lepas ni. Kita berjaya. Kita teliti lah. Maknanya kita punya apa tujuan tu dapat objektif kita capai lah. Kita global lah podcastnya. Global kita. Mendunia. Global lah. Dah target Malaysia tapi dah sampai global lah kan. Kita tak tolak benda tu. Rezeki. Okey kalau tambah kawan pula. Seterusnya ni kau nak pergi kat mana dulu kau ada 50,000 lagi ni kau pergi ni dulu lah ni kau rasa loan ni dah banyak lagi ni sebab daripada
Kalau boleh kata sains-sains cara sendiri juga lah. Tapi lah ni mungkin bila kita dah berumur sikit, dia dah kurang sikit benda ni. Tapi ada lagi, masih ada lagi. Dia kita ni malu untuk buat baik. Lepas tu kita bangga buat jahat. Yang tu kau aku nampak paling yang tu aku paling rasa nak marah yang tak puas hati dengan orang lihat lagu tu. Aku sanggup gaduh dengan orang lagu tu. Sampai tahap aku macam membenci tapi iyalah nak buat gana. Tu kekurangan kita yang membenci orang lihat gitu. Tapi kau tak boleh tengok, kau tak boleh terima orang gitu. Okey, teruskan apa? Tu lah. Menarik Itu macam pelik lah. Aku pun dulu tak ada lah macam kita ni. Nak kata kita ni baik sangat. Ada nakal juga Ada nakal lah kita. Tapi tak ada lah siapa. Nak menunjuk-nunjuk. Nunjuk sangat. Macam mu ni royak benda haram tu. Biasa sangat. Maknanya macam bangga. Macam bangga lah. Benda ni tak payah bangga pun. Royak tu teruk dah Hak jenis buat tu lagi teruk Maknanya buat tu kena tunjuk. Lagi teruk. Buat tunjuk. Aduh, macam mu buka aib mu sendiri lah. Dia kalau kita pernah tengok agak, maknanya kalau kita nak buka cerita kita yang tak baik ni, ada cara dia dan benda tu mendatangkan pengajaran daripada orang. Kalau betul. tak ada mendatangkan apa-apa, tak payah buka. Maknanya tak perlu. Tu maknanya ni mu bangga. Maknanya aduh, teruk sangat bagi orang. Maknanya tak perlu lah benda tu. Sebab kita ni dah jadi benda tu pelik tau. Maknanya malu nak buat baik ni, kita malu. Jadi bukan kita nak suruh kita bangga sangat buat baik pun tak juga. Maknanya tak adalah sampai riak kan. At least kita mengajak orang kepada kebaikan. Maknanya kita buat tu orang tengok kita, orang dapat jadikan kita tu contoh buat baik. Benda tu lagi menyebarkan kebaikan lah. Bukannya kita menyebarkan kejahatan pula Kita ni lebih-lebih gitulah benda Macam tu paling kau nampak sekali yang bangga buat jahat ni mungkinlah tak ada terlampau sangat. Tapi kau perasan malu, kita ni malu nak buat baik tu banyak. Jadi macam benda buat baik ni salah pula. Bendanya tu tak betul lah. Dah jadi satu fahaman yang salah aku. Kena nak jadi normal pula. Jadi kita macam buat baik tu kekok. Jadi kekok kita nak buat baik. Kita nak perkataan pendek ni dunia akhir zaman. Ya, betul ni sebenarnya. Jangan sampai kau buka cerita dunia zaman ni. Buka dah baru ni 2 je. Itulah mudah buka akhir zaman. Buka. Tapi benda tu lah. Tapi kawan pun dulu pun jenis gitu juga. Kita macam rasa kekok nak buat baik. Tapi jangan ajar diri kita gitu. Buat baik ni bagus. Sebab kawan pun sebab antara turning point kawan rasa tak perlu malu buat baik ni, antara satunya adalah kawan pernah kita ni kecek tau. Kecek ni mudah lah. Kawan sedar situ. Kita kecek mudah buat baik ni, buat gini. Kalau ada mocik ke di atas jalan buta, mesti tanya kita tanya orang konon cakap banyak ni cakap baik ni muak ke apa mesti mu pimpin tangan pergi litahkan makcik tu tapi in real situation makin buat ke tak tu belum tentu. Sebab aku pernah lalui benda ni. Aku duduk MRT, aku naik KTM. Jadi dua situasi masa tu. Aku naik KTM, sebelum aku naik KTM aku pergi semaya asar ke apa dekat tempat semaya dia tu. Aku jumpa wallet wallet orang tinggal. Lepas tu kita pun pergi letak dekat kaunter Lepas tu aku letak kat kaunter.
Dia situ Tuhan nak tunjuk aku dua benda agak. Aku tu, aku rasa aku paling baik masa tu. Bagus aku ni. Kita akak lalu diri kita. Itu silap kita tu. Kita ni banyak aku daripada padahal dengan izin dia semua benda kita buat. Kita masa tu buat baik. Aku lalu aku baik aku ni. Aku ambil wallet ni aku pergi kaunter. Lepas tu situ aku dah macam bangga diri bangga diri naik KTM semua. Faham dia tu aku nak turun KTM pula. Aku nak turun KTM tu ada seorang makcik Cina ni. Dia tu aku tak tahu dia OKU ke apa kan. Tapi makcik tu macam tak cakap dia nak turun tangga. Aku duduk sebelah turun tangga ni tinggi kalau KTM ni turun ke bawah tu. Aku tengok. Tapi aku tak langsung pun nak pergi dekat dia tolong. Tahu masa tu. Kalau kita kecek mudah je. Tolong orang turun ni. Tapi masa tu aku tak boleh nak buat benda tu. Apa aku tengok aku tengok 2-3 kali aku tengok tapi aku tak pergi pun. Lepas tu ada seorang lagi. Ada Cina ni. Makcik tu makcik Cina. Ada Cina ni piping tangan makcik tu. Turun. Adanya masa tu aku rasa macam orang tu brother tu pun tengok aku. Kelih. Dia macam gimana? Dia nyala dia kita macam dia tolong. Dia brother tu tolong. Aku tak tolong. Dia kelih kita tu macam aku jadi macam tu. Aku so salah. Aku tak tolong. Macam dia pun tengok aku ni. Buat apa pun tak tolong ada. Makcik ni bersusah payah ni nak turun tangga ni. Tak ada konsen masa tu dia kata. Macam dia tu, cara dia kelih tu Aku anggap dia aku masa tu. Jelingan maut. Macam aku. Jelingan maut Masa tu aku cek, aku ni berat agak kecek boleh. Ni nak buat hari tak boleh tersentak agak antara jadi jangan malu buat baik kita ni. Buat sebab sebab kawan ada terbaca juga ni. Kalau boleh tengok ayat surah Ar-Rahman 60 ayat 60 dia tulis bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Maknanya tak ada rugi pun kita buat baik. Tak ada rugi. Dapat pulangan baik juga. Dapat pulangan akan dapat pulangan yang baik. Tu. Situ Macam ayat dia jarang jumpa hak jenis nak tunjuk bangga dengan tunjuk jahat. Tapi malu tu malu buat baik ni. Macam kawan terbalik. Kawan selalu jumpa hak jenis bangga buat jahat Seka kawan dulu jenis nakal-nakal jenis macam-macam ni lah. Ujian lah. Masing-masing tu. Ada hak main go tu laga apa Ada satu kisah tu. Nakal-nakal kawan pun kawan jenis pendiri teguh gitu sikit kawan jenis gitu. Kalau kawan tak boleh lah. Lepas tu ada satu hari tu kawan pergi perak. So nak bermalam tak ada tempat nak bermalam. Lepas tu bermalam di rumah sang juga kenal dia juga. Tapi duk buat dah hak kenal hak di Ipoh ni kita tahu dah. Perangai dia isap bagai terlari boleh sebut dalam podcast. Ni sebagai ni nak sekadar cerita. So kami tahu dah dia memang orang jenis gitu. So tak ada masalah. So kawan pun awal-awal dia kata tak kisah kawan pun dah tahu dah dia jenis gitu. Tapi cuma jangan isap depan kawan sebab asap go tu dia lain sikit dengan asap rokok. Kita hidup asap tu pun boleh rasa juga dia punya high tu pening-pening sikit. Kawan tak suka So siapalah di rumah dia. Di rumah dia ni kawan pun duduk kat ruang tamu main PS. Main PS dia mari dia turun. Sebelum tu dia dah layan kita gapo dah. Dia pun naik. Lepas tu dia turun mula. Dia pun cucur. Dia isap. Padahal di rumah dia. Tapi sebab kawan jenis yang kalau tak boleh tak boleh kawan pun
royak mu nak isak lain tak payah isak depan aku. Aku tegur gitu. Betul. Sebab tu kami royak awal-awal cerita, awal-awal tahu apa ni, awal-awal tadi kami royak kami memang tak boleh kami benci dia. Kami pun dengan spontannya keluar. Kami tak, ya spontan, kita tak planning nak tegur ke apa, keluar gitu direct lalu royak. Mu nak isak lain tak payah isak depan aku royak gitu. Dia macam nak mengelak kita Waktu tu kawan main PS, kawan duduk dia pun duduk sebelah kawan. Lepas tu bila kawan tegur gitu, dia bangun jadi. Dia kata, apa mu buat apa biar? Ni rumah aku isak di rumah aku. Lepas tu kawan macam, dia ni bangun. Kita boleh duduk tegur kawan pun bangun dia ditegang, situasi tu dia ditegang. Dok mu nak isak, beres mu isak lah, jangan isak depan aku. Gitu, ada tegang. Lepas tu sayang kawan pun main PS sekali tu, dia pun tenang je pelerang, dia heret hak isak. Dia bukan heret kawan, dia heret sayang kawan hak isak tu, heret gi luar rumah. Tubik muka gi tenang dia kat luar. Kawan dia macam, ni rumah dia, patut dia heret kawan. Maknanya kawan memang tak boleh benda hak macam mu nak tunjuk padahal kita tahu dah mu buat benda tu tak payah macam nak nunjuk sangat depan dia, nak seolah-olah nak tunjuk yang dia ni dia hebat isak ni hebat kan gitu. Dia isak wik dia isak wik macam bagi aku, macam kalau mustakak isak okok tak apa. Macam wik ni benda tu lekat juga kat orang lain. Kuat bau dia efek orang bau bau selagi benda tu boleh lekat kat air kecing tu. Walaupun hidup walaupun tak isak. Walaupun jadi benda tu membahayakan orang. Contoh kalau mu balik dari rumah tu ada problem. Contoh air kecing. Masalah kamu. Bagi aku benda tu, walaupun rumahmu, benda tu efek orang. Kalau setakat rokok tu boleh consider lagi lah. Dia seolah-olah nak tunjuk kat aku, padahal aku dah tahu macam bangga lah benda tu. Macam bangga. Macam cool lah. Aku faham sebab apa dia nak bangga. Sebab dia macam kawan tahu dia memang smoker tu tapi dia tak pernah isak depan kawan, tak pernah tunjuk kawan. Sayang kawan tu dia sok modal dia tunjuk mungkin waktu tu peluang dia nak tunjuk yang betul dia. Tak payah tak perlu pun. Waktu tegang, padahal kita menupai rumah dia satu malam, esok tu caw lah. Tapi sebelum caw tu dah kecek molek ke apa dah. Tapi benda tu dalam hati kau kau fikir bagus juga berlaku benda ni supaya lepas ada ni tak buat dah depan kawan gitu. Sign tu tetap sign dah, lepas pada tu sign cumanya bagusnya lepas pada tu duduk lepak jumpa kawan memang tak ada tak buat lah. Sebab dia tahu tak boleh gitu. Kalau tak dia sampai bila dia nak bangga dengan perbuatan dia gitu. Benda-benda gitu kena ni juga sebab tu macam ada kadang-kadang kita bukannya tak maafkan orang ni kita maafkan, cuma kita tunjuk satu benda yang macam kita nak dia tak payah buat lagi. Kita tak suka benda ni. Mu jangan buat lagi lah. Aku memang tak ada gapo pun dengan mu ni tapi satu benda kita set kalau apa ni jadi gini, memang tahu aku ni tak suka betul benda ni. Aku marah.